Okay guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku cakap selamat pagi kan tengah hari ni. So aku rasa ini vlog pertama aku untuk tahun 2025 ni. Jadi apa yang aku nak kongsikan sedikit, terima kasih yang follow aku daripada tahun 2020, tak silap aku. Dah lama aku tengok beza sekarang 2025 dengan 2020. Jadi yang pelik lah, mungkin ada yang tanya kenapa 1Z Vlog dan tukar 1Z QL lah. So itu adalah nama TikTok aku. Jadi itu aku nak share. So mungkin konten aku kali ni, aku dah tak buat konten-konten lagi visi seram. Aku dah tak nak buat lagi video-video seram. Bukan sebab aku takut tak, sebab aku rasa tahun 2025 ni dah tak relevan untuk aku buat konten-konten seram. Lagi satu dah banyak sangat podcast-podcast seram, cerita seram, explorer seram, ramai sangat dah. So bagi aku cukup lah untuk sampai situ saja untuk kita kongsikan. Mungkin kalau ada idea-idea yang pelik untuk aku buat, aku akan buat lah. Mungkin dalam video short film ke macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Tapi untuk setakat ni aku rasa aku stop macam situ kot. Cukup lah untuk aku dalam reality aku cerita seram. Jadi nanti korang nak tahu apa benda yang reality aku cerita seram, so korang tengok lah nanti vlog-vlog harian aku. So mungkin ni akan vlog-vlog harian lah. Jadi yang follow aku yang pelik, kenapa ada video 1Z tiba-tiba jadi short reel, itu adalah video apa tu, video-video untuk aku review lah. Sebab sekarang aku tengah buat banyak-banyak produk-produk review daripada orang, Alhamdulillah sikit. Jadi itu saja aku nak share. Mungkin vlog ni akan lebih terangkan produk-produk ataupun ajar korang macam mana nak guna barang-barang itulah. So kita tengok projek aku hari ni apa benda. Let's go. Aku nak pergi beli makanan. That's aku nak pergi gunting rambut. So jom kita tengok untuk vlog hari ni. Mantap guys. Okay guys, so yang selalu yang pernah tengok video aku kan, video bangunan tersembunyi Batu Pahat yang pernah top dulu kan. So ini antara jalan-jalan yang pergi bangunan tu lah. Jadi hari ni bukan aku nak masuk bangunan tu, aku nak lalu je sebenarnya. Sebab aku ada kerja lain aku nak buat. Dan aku pun tak buat video lagi explorer. Jadi kita lalu, kita tengok. Sebab tempat je dah bersih, saya silap aku. Dah bersih dan kemaskan dah. Dah nampak dah bangunan tu daripada bawah. Kalau dulu kena sembunyi sikit, kena panjang pokok apa semua, dari bangunan tu dah nampak daripada bawah. So kita tengok tak bangunan. Ni bangunan dia guys. Sebab nampak tak bangunan atas tu. Dah boleh masuk dah. Dah boleh masuk. Inilah jalannya. Jom, let's go. Aku nak beli makanan. Lepas tu kita pergi gunting rambut. Banyak guys So jalan dekat Tanjung Labu ni banyak makanan, tapi tak tahu dah masa tu kedai yang sedap. Aku rasa aku berhenti kat sini lah. Ni jual apa? Nasi. Kedai untuk dijual? Saya tak nak beli kedai bang. Nasi. Jual ayam ke kerek, ayam kerek. Boleh lah, sini lah kita berhenti kat sini. Okay. So jom beli kedai. Tengok apa ada. QR boleh kan? QR boleh scan? Okay, satu kan? Okay. Oh, Alhamdulillah dah selesai. Harga pun Alhamdulillah. So dah beli. Harga pun tak mau RM9. Okay lah, not bad lah. So jom kita sambung seterusnya. Okay, dah sampai kedai gunting rambut. So aku nak buat gambar aku macam mana. Aku rasa nak buat gambar aku macam tu lah, gambar tu kasi terbang sikit kan. Jom kita pergi turun dulu. Okay, aku dah siap. So apa aku boleh kata, rambut aku dah makin hilang. Botak tengah rasa ni akan datang. So rambut aku hilang, so aku buat dulu gambar aku. Nanti kena botak tengah, tak ada rambut terus lah. So jom, itu saja untuk ujian hari ni. So esok korang tengok lah vlog akan datang. Untuk esok untuk aku pergi sekolah mungkin. So nak tahu apa aku buat selalu, jom kita tengok untuk video esok. So terima kasih yang join hari ni. Terima kasih yang join subscribe. Terima kasih yang follow. Ni saja vlog hari ni untuk sahaja santai. Sebab saya dah lama tak buat vlog. Ni first time buat vlog lah.
banyak bercakap kan. Kalau sebelum ni hunting tak banyak bercakap, so ini paling banyak bercakap. Jom kita jumpa lagi di video akan datang. Mantap guys, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.